Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok Itama sedang mengambil makanan dia di pokok berbuas. Okay, sekarang ni kita berada di kebun kelulut pokok berbuas. Okey. Ni pokok witek. Kita juga ada pokok senduduk putih. Okay. Ini pokok witek apa? Pokok witek putih. Okey. Okey, pokok witek putih banyak sana tu. Okey, ini pelajar daripada UiTM sedang mengambil sampel madu kelulut jenis Itama. Itama. Okay. Itama. Itama adalah madu kelulut Itama. Dia agak spesies dia agak ganas berbanding yang tamu tadi, tapi sekarang dia dah jinak sikit. Okey. Kita sedut guna pam. Sebab dia garang kena cepat-cepat pakai pam. Jadi hari ni dah berapa spesies? Hari ni 3 spesies. Cuba sebutkan balik. Pertama tadi Thoracea. Kedua bunga kangkung ataupun Gastra. Ni. Dan yang last yang ni adalah Itama. Okey. Dan ini ialah yang paling banyak beternak kelulut di Malaysia bela untuk menghasilkan madu kelulut. Kita tengok corong dia. Macam ni. Okey. 0132435354. Lokasi Puncak Alam bagi sesiapa yang ingin membeli madu kelulut asli.